Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Serok Video bersama aku, Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sebelum pengumuman rasmi dibuat oleh Selangor, memang dah ada rumours yang mengatakan Kim Panggon akan kembali ke Malaysia untuk manage salah satu kelab dalam Liga Malaysia. Katanya ada dua kelab yang berminat untuk dapatkan khidmat Kim Panggon, Selangor dan juga Terengganu. Tapi rumours kuat mengatakan yang Kim Panggon akan ke Selangor. Ini dikuatkan lagi apabila Coach interim Selangor, Christopher Gamel, yang bagi hint, kata dia, match Liga Super ke-14 Selangor bertemu JDT di Stadium MBPJ adalah last match dia manage Selangor. Dengar cerita juga memang ada player-player Selangor yang request kepada management untuk bawa Kim Panggon ke Selangor. So akhirnya pada 5 Januari 2026, Selangor umumkan Kim Panggon sebagai head coach baru Selangor FC secara rasminya. Christopher Gamel diberi peranan baru, dilantik sebagai technical director. Patutnya jawatan technical director ni lagi tinggi daripada jawatan head coach. Tapi dalam Liga Malaysia ni, dalam bola sepak Malaysia, tak boleh nak cakap. Kadang-kadang Pak dulu dekat technical director, tahu-tahu dia kena pecat. Dikabarkan Selangor ni korek tabung jugalah untuk bawa balik Kim Panggon ke Malaysia. Katanya gaji Kim Panggon ni mencecah 6 angka, mencecah RM150,000 sebulan. Tapi setakat ni tak ada official statement daripada Selangor pasal gaji Kim Panggon ni. Tapi kalau betul lah itu nilai yang diterima oleh Kim Panggon, Kim Panggon consider antara head coach atau manager yang termahal dalam Liga Malaysia setakat ni. Memang tak boleh nafikan Kim Panggon dengan bola sepak Malaysia ni macam ada sentimental value sikit. Kim Panggon merupakan head coach Harimau Malaya since Januari 2022 sampailah Julai 2024. Sempat manage 35 match, menang 19 kali, seri 7 kali dan kalah 9 kali dengan peratus kemenangan 54.29%. Kim Panggon juga merupakan antara individu penting yang membawa Harimau Malaya beraksi secara merit di Piala Asia selepas 42 tahun. Rekod Kim Panggon mengendalikan Harimau Malaya memang nampak power. Tapi bila Kim Panggon kembali ke Korea Selatan untuk manage Ulsan HD, aku boleh consider Kim Panggon struggle. Memang Kim Panggon berjaya angkat Piala K-League 1 musim 2024, tapi sebenarnya dia carry momentum manager dulu je. In fact, manager Ulsan HD sebelum tu bukannya kena pecat sebabkan performance, tapi dia letak jawatan untuk terima tawaran manage skuad kebangsaan Korea Selatan yang tengah hadap pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. So maksudnya Ulsan HD ni memang dah skuad yang baik lah, walaupun sebelum Kim Panggon datang. Di bawah kendalian Kim Panggon, Ulsan HD mencatatkan performance yang agak teruk, terutamanya di ACL Elite musim 2024-2025. Kalah 6 daripada 7 match dalam Liga, termasuklah kekalahan kepada JDT 3-0. Dekat FIFA Club World Cup 2025 lagi teruk performance Ulsan HD. Kalah semua match, 3 match dalam grouping. Antara faktor yang menyebabkan performance Ulsan HD ni agak struggle, katanya disebabkan oleh Kim Panggon yang beria sangatlah untuk tukar formasi 4 bertahan kepada 3 bertahan. Dekat ACL Elite teruk, dekat FIFA Club World Cup teruk, dekat K-League 1 pun teruk. Ulsan HD catatkan 3 seri, 4 kekalahan dalam 7 match awal K-League 1 musim 2025. So end up pada 2 Ogos 2025, Kim Panggon dipecat daripada Ulsan HD. Kalau based on record daripada transfer market, Kim Panggon manage 51 match dengan Ulsan HD. Tapi kalau based on record dekat Wikipedia, Kim Panggon manage 52 match. Biasanya kalau nak record yang lebih muktabar, boleh refer dekat transfer market. Tapi disebabkan beza satu match je dengan Wikipedia, dalam video ni aku refer record dekat Wikipedia. So daripada 52 match Ulsan HD, Kim Panggon manage 20 kali menang, 11 kali seri, 21 kalah dengan peratus kemenangan 38.46%. Lepas tu tempat Kim Panggon di Ulsan HD digantikan oleh ex-coach
Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Itu pun tak bertahan lama, bertahan 2 bulan je Shin Tae-yong dekat Ulsan HD. So itu dia sedikit sebanyak rekod Kim Panggon lepas dia kembali ke Korea Selatan untuk manage Ulsan HD. Sekembalinya Kim Panggon dekat Selangor ni, kita harapkan Kim Panggon dapat perbaikilah performance tim Selangor sekarang ni, kembalikan mentaliti juara pasukan Selangor. Cuma satu benda je lah aku nak pesan. Hopefully Kim Panggon tak salah WhatsApp taktikal sebelum match kepada anak raja yang lain. Kena make sure nombor anak raja yang mana Kim Panggon WhatsApp tu. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.